Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my cooking channel. Kali ni saya nak kongsikan satu menu street food yang popular, iaitu char kway teow. Char kway teow ni sejenis kway teow goreng, tapi ianya jenis yang berkuah. Selalunya orang makan dengan jeruk limau. Okey, tanpa membuang masa, jom kita cuba buat sendiri di rumah. Mula-mula kita akan siapkan stok udang. Dalam kuali, panaskan 1 sudu besar minyak masak. Setelah minyak masak, masukkan kulit dan kepala 15 ekor udang. Saya pakai saiz sederhana. Kita akan goreng sebentar kulit udang dan kepala udang ni sampai bertukar warna kemerahan. Setelah kulit dan kepala udang bertukar warna, tambahkan 2,5 cawan air. Perlahankan sedikit api dan kita akan rebus dengan api yang sederhana rendah selama beberapa minit, lebih kurang setengah jam sampai airnya sedikit menyusut. Setelah tu kita padamkan api dan bolehlah tapis air rebusan udang ni. Kita akan ambil stoknya sahaja. Kulitnya ni kalau rajin bolehlah kisarkan dengan sedikit air sehingga halus dan tapis, bolehlah masukkan, tapi saya pakai air rebusan udangnya sahaja. Dah siap stok udang, bolehlah kita siapkan campuran untuk sosnya. Dalam mangkuk, masukkan 6 sudu besar kicap manis. Kali ni saya tak pakai kicap pekat sebab saya tak ada stok, jadi saya pakai satu jenis kicap je. Tambahkan 2 sudu besar sos tiram. Kita gunakan sudu yang sama. Tambahkan 1 sudu besar sos cili. Dan untuk rasa masam sikit, tambahkan 1 sudu besar sos tomato. Dan untuk rasa yang lebih sedap lagi, tambahkan 1 sudu besar kicap sotong ataupun sos ikan. Tambahkan 1 sudu teh gula dan anggaran 3/4 sudu teh garam. Kita akan kacau sampai sebati. Okey, kemudian kita bolehlah ketepikan. Untuk bahan kisar, masukkan setengah biji bawang Holland di dalam pengisar. Kita pakai bawang Holland supaya rasa bawang tak terlalu tajam. Kemudian tambahkan 4 ulas bawang putih. Okey, 2 bahan ni sahaja dan kita tambahkan air secukupnya lah untuk mengisar, dan kita akan kisar sampai halus. Resepi char kway teow saya ni untuk 2 ke 3 orang makan. Okey, dah siap bahan tadi, bolehlah kita panaskan minyak secukupnya, anggaran 3 ke 4 sudu besar. Kemudian kita gorengkan 15 ekor udang yang telah dibuang tadi, kulit dan kepala untuk buat stok. Kita goreng kejap je sampai berwarna sedikit kemerahan dan kemudian bolehlah angkat. Okey, kalau kurang bolehlah tambahkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, kita akan tumiskan bahan kisar. Tumis sebentar sampai air sedikit menyusut. Selepas tu tambahkan 3 sudu besar cili kering kisar. Kalau nak pedas bolehlah lebihkan. Kita kena tumis bahan-bahan ni sampai betul-betul garing dan pecah minyak. Setelah rempah garing, bolehlah masukkan campuran sos yang kita dah buat tadi. Dan masukkan sekali stok udang. Saya masak terus untuk 2 ke 3 orang makan ni sebab saya malas nak masak banyak kali. Boleh tambahkan lagi air kalau sukakan char kway teow yang lebih berkuah. Stok udang tadi lepas kita rebus lebih kurang tinggal 2 cawan je. Selepas kuah mendidih, masukkan kway teow yang telah dicuci dan ditoskan airnya. Kat sini saya pakai 320 gram, boleh cukup untuk 2 ke 3 orang makan. Kita kacau dan biarkan sebentar. Kemudian masukkan telur. Saya pakai 2 biji. Telur ni sebiji untuk setiap hidangan. Kita kacau telur dengan cepat supaya bercampur dengan kuah. Kemudian masukkan udang yang kita dah goreng tadi, dan kalau ada isi kerang bolehlah masukkan. Kita kacau sekejap je, kita tak nak udang tu terlebih masak. Selepas tu masukkanlah tauge dan daun kucai secukupnya yang telah dipotong pendek. Kacau sekejap je supaya tauge tak lembik. Okey, char kway teow kita dah siap untuk dihidangkan. Char kway teow ni kita kena makan panas-panas untuk elak minyak menjadi kembang. Lepas ni bolehlah buat sendiri char kway teow dekat rumah, tak susah mana pun kan? Okey, itu saja resipi untuk kali ni. Thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.